Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca. Kami memulakan dahulu dengan laporan mengenai carta angin permukaan. Diperhatikan di kebanyakan kawasan di Sarawak dan juga di Sabah menerima tipuan angin daripada arah barat daya dengan kelajuan sekitar 20 km per jam. Sementara itu, luruan monsun yang berlaku pada ketika ini menyebabkan keadaan kebanyakan kawasan di Laut Cina Selatan bertiup kelajuan sekitar 40 hingga ke 60 km per jam. Sementara itu, ia menyebabkan keadaan penumpuan, kelembapan udara dan cuaca lembap di sepanjang kawasan di pantai timur Semenanjung. Buat masa ini, Met Malaysia masih mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada sehingga ke 8 Januari nanti bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga di kebanyakan daerah di negeri Pahang. Amaran hujan berterusan kategori waspada dikeluarkan dengan jangkaan hujan berterusan dengan jangkaan jumlah hujan kurang daripada 150 mm untuk tempoh 24 jam. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan hujan berterusan berpotensi menyebabkan kejadian banjir serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Seterusnya, di kawasan laut, Met Malaysia masih mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori ketiga, kedua dan juga pertama bagi kawasan ditandakan merah, jingga dan juga kuning di kebanyakan kawasan di Laut Cina Selatan termasuk juga di perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di timur negeri Johor. Ketinggian ombak bagi kategori tertinggi dijangkakan boleh melebihi 4.5 meter. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan termasuk juga aktiviti sukan dan juga rekreasi pantai. Seterusnya, kita beralih pula dengan tinjauan keadaan cuaca semasa. Melalui gemerada diperhatikan keadaan cuaca hujan dipengaruhi oleh luruan monsun menyebabkan keadaan cuaca hujan renyai kadangkala lebat sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, timur negeri Pahang dan juga sebahagian kawasan di utara dan juga timur negeri Johor. Keadaan cuaca hujan ini jangka akan menuju ke kawasan tengah Semenanjung dan akan mempengaruhi keadaan cuaca lembap dengan intensiti sederhana atau renyai di sepanjang di selatan negeri Kedah, Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan pada waktu malam nanti. Manakala keadaan cuaca lembap di sekitar pantai timur Semenanjung dijangkakan boleh berlanjutan dalam tempoh yang lebih panjang selari dengan amaran hujan berterusan yang sedang berkuat kuasa. Seterusnya, di Sabah dan juga Sarawak, pada ketika ini keadaan cuaca hujan berserta ribut petir dilaporkan tertumpu di sekitar bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Bintulu dan juga Miri di Sarawak, manakala di Sabah tertumpu di bahagian pedalaman, pantai barat serta di juga sebahagian kawasan di Sandakan dan juga Tawau. Keadaan cuaca lembap terutamanya di kawasan selatan Sarawak serta di barat Sabah dan juga pedalaman Sabah dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.